Halo bye, halo. Bercerita pasal bencana di Aceh. Bencana ini disebabkan oleh Endon Dash. Anda tahu tak, ada kisah seorang pemuda Aceh, seorang pelajar universiti, menumpang tidur di masjid dan dibunuh. Bukan saja dibunuh, semua harta miliknya dirompak duit. Dan beliau juga difitnah oleh orang masjid bahawa beliau mencuri. Hanya tumpang menyolat subuh dan tidur. Akhirnya komuniti di kampung itu telah membelasah seorang pelajar daripada Aceh atas alasan mereka tidak mengenali orang ini. Inilah yang menyebabkan kerajaan ataupun kejahatan Indonesia ini dibalas dengan bermacam. Okey guys, ini adalah Mak Saleh. Cerita pasal Arjuna Tamaraya, pelajar Aceh yang dibunuh di Sumatera Utara itu, kita boleh siasatlah kenapa Endon ni jahat. Beginilah orang Endon, dikencingnya kawasan yang mereka tak suka. Jawa Dash lah. Okey, populasi Jawa Dash ini berlaku selepas trend migrasi daripada zaman Belanda. Orang Belanda membawa babu-babu daripada Endon Dash, iaitu keturunan Indonesia yang menguasai Indonesia sejak tahun 1949. Mereka menduduki Sumatera Utara dan menjadi majoriti. Akibatnya, kota-kota Endon di Sumatera menjadi kotor. Win Wan Nur, aktivis Jawa Dash, keturunan Jawa Dash, Sumatera Utara Aceh sekarang ni telah dipenuhi oleh bangsa Jawa Dash. Bangsa Jawa Dash ini adalah satu bangsa yang boleh dikatakan babu di negara Malaya sejak era Melaka. Bangsa Jawa Dash ini memang ramai, tetapi mereka sangat kurang ajar seperti Wiwan Nur ini. Jom kita dengar apa kata Wiwan Nur ini. Saya orang Endon tidak mengiktiraf bangsa lain. Ketuanan kami adalah ketuanan Indonesia. Kebanyakan orang Endon banyak murtad lah terjadi kerana orang Jawa Dash pemegang kuasa di wilayah-wilayah ini sejak era Sukarno. Ketuanan Jawa Dash ini telah menyebabkan masyarakat setempat dibuli. Selain itu, populasi migrasi Jawa Dash di Sumatera Utara telah menyebabkan kota-kota di Sumatera telah rosak akibat budaya Jawa Dash. Ini adalah contoh ya, negara Jawa Dash ya. Selain itu, di Jepun, Endon Kuli, Jepun Kuli telah mengklaim, walaupun di Jepun mereka menjadi babu, mereka mengklaim bahawa mereka lah pembina Jepun. Berbanding dengan orang Malaysia pergi ke Jepun untuk belajar dan menjadi eksekutif. Orang Endon pergi ke Jepun untuk menjadi babu. Kuli Endon di Jepun telah menyerang orang tempatan dan mereka melaungkan hidup Endon Dash. Saya orang Endon pendatang haram. Sekarang ini saya bekerja di Jepun. Endon bangsa yang terkenal perosak Konoha, mengotolkan Sumatera, mengotorkan Malaysia dan juga mengotolkan Kalimantan. Orang Timor Leste telah menghalau orang Jawa Dash kerana orang Jawa Dash telah membunuh dan memukul orang Timor Leste. Dengan semangat yang kuat, Timor Leste telah merdeka. Jawa Dash pergi mana-mana pun negara itu akan rosak. Jika kita lihat di Melaya, di Kuala Lumpur, Jawa Dash telah merasuah pegawai tempatan. Ini adalah desa transmigrasi di Sumatera Utara. Anda lihatlah betapa kotornya. Jom kita tanya orang ni. Wah, bandar kamu ini seperti Jakarta. Ya, ini adalah budaya kami. Keluar kamu daripada Sumatera. Begitulah. Selain itu, budaya kurang ajar Endon Dash telah menyebar di Jepun. Jepun telah menamatkan kedatangan orang Endon Dash kerana orang Endon Dash telah membuat geng dan memukul orang tempatan. Jepun juga telah berkata bangsa Jawa Dash telah membuat onar dengan kencing dan berak di bandar-bandar di Jepun. Kejahatan Bangladesh ataupun Endon Dash ini disebabkan Endon Dash satu bangsa yang boleh dikatakan paling teruk lah. Jepun telah sekat lah pendatang. Bila Malaysia nak sekat pendatang Endon Dash ni, bukan saja jahat, kurang ajar. Ini adalah aduan orang Malaysia. Jangan undi lagi Endon. Ini adalah ketidakpuasan dari orang Malaysia lah. Sebab semasa anjing Bangladesh, Bangladesh ini dilanda banjir,
orang Aceh telah ditinggalkan dan Endon telah mengklaim bahawa mereka bangsa yang kuat, tidak perlu bantuan, dan akhirnya seluruh Sumatera telah tenggelam akibat banjir. Sudah 3 minggu dan orang Malaysia pun komplain lah. Kita di Malaysia mengamalkan sikap open-minded. Pulau Jawa tenggelam, Pulau Aceh akan tenggelam. Ini adalah komplain daripada pemerintah Malaysia. Kita sangat terkejut Endon tidak membantu rakyat Aceh kerana mereka takut orang Aceh cukup makan dan memawan mereka. Disebabkan prejudis, orang Aceh ditinggalkan tenggelam dan hampir 1000 mati dan ramai yang hilang. Boleh dikatakan kota Aceh telah lumpuh kerana orang Endondesh telah menghalang benda ini dijadikan, orang kata, negara punya darurat. Endon dia tak pedulilah, dia tak buat pendarurat di Aceh. Dia biar orang Aceh mandiri. Maksudnya pergi mampus engkau lah. Macam tu ke kalau kita bergabung dengan Indonesia? Apakah nasib Malaysia? Kita sebagai minoriti Melayu akan dipijak oleh Endon. Ini Jawa Dash lah. Babu Endon claim Japan dibangunkan orang Endon. Saya pendatang haram Endon ingin mengklaim bahawa tanpa Japan dan orang Endon, kota Japan tidak akan dibina dalam tempoh 1 hari. Kejahatan Endon Dash ini disebabkan kes pembunuhan di dalam masjid. Bayangkan, tempat orang semayang pun mereka membuat pembunuhan. Kejahatan Endon inilah yang menyebabkan Tuhan telah memberikan takdir mereka, negara mereka banjir, dan kisah-kisah kerajaan mereka tidak mahu negara luar datang. Selain pendatang haram Endon membuat kerosakan di Sumatera dan Kalimantan, Endon juga melahirkan masyarakat yang jahat dan kejam. Mereka membuli minoriti. Mereka menggunakan kuasa pembunuhan. Apapun akhirnya Malaysia menang.